Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan cara kita nak dapatkan link tempahan. Okey, apa itu link tempahan? Link tempahan adalah di mana pelanggan kita nak booking kita punya restoran dan dia nak booking. So macam mana kan? Kenalah ada link. Okey, kat mana kita nak dapatkan link dan bagi dekat dia? Okey, setelah kita login dekat dashboard kita, kita pergi dekat menu belah kiri ni ada link tempahan. Okey, yang ni adalah link utama restoran. So bila kita copy ni, kalau yang ni sesuai kalau kita ada banyak restoran dan dia akan buka macam ni lah. Pelanggan dia boleh pilih nak tempah restoran yang mana. Okey, dekat sini ada dua, Bangi dengan Shah Alam. Okey, so bila dia klik Bangi, dia akan terus pergi ke Bangi lah. Okey, dan yang ni untuk setiap cawangan. Kalau ada dua cawangan, ada dua. Kalau ada 10, ada 10 lah. Okey, so kita boleh try tengok satu-satu. Yang ni Bangi. Dia akan terus buka Bangi punya tempahan lah. Okey. Yang ni Shah Alam pun dia akan terus buka Shah Alam punya. So customer tu boleh terus booking yang Shah Alam. Okey. Lepas tu lain satu kita ada link WhatsApp booking. Kita copy link ni, lepas tu kita bagi dekat pelanggan kita untuk dia boleh booking ataupun dia boleh tanya soalan dekat chatbot kita lah. Alright.